Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Okey, tentang orang kata suara yang keluar atau bunyi atau nafas. Macam mana kita nak mengatur nafas ketika kita melakukan serangan ataupun pergerakan lah. Jadi kalau di dalam ilmu yang saya tahu, ilmu kita yang dalam ilmu parang ni, kita lebih kepada hu. Dia asas dia di dalam ilmu kebatinan, tenaga dalam dan tenaga zikir dan juga makrifat. Maka dia asas dia adalah Allah dan hu. Allah itu adalah di segitiga ni kita. Sini. Allah di dada kita lah. Di tengah-tengah. Dekat pucuk segitiga tu. Orang panggil latifah akhfa. Allah. Lepas tu hu ni dekat kita punya latifah. Apa kita panggil nafs. Latifah nafs. Dekat punya antara kening ataupun ubun-ubun. Jadi kita bayang kalimah hu, ha, waw. Dekat sini kita bayang kalimah Allah. Itu dipanggil ilmu makrifat. Ilmu makrifat, bukan kita tu makrifat. Kita tak sampai. Zikir makrifat. Dia kita bayangkan di latifah tu Allah dengan hu. Bunyi tu adalah tenaga dalam. Bila kita tarik nafas, bunyi dia Allah. Allah. Hembus tu bunyi dia hu. Tapi cara dia adalah kita tarik guna mulut, kita hembus guna hidung. Atau kita tarik pakai hidung, kita hembus pakai mulut. Tapi bunyi dia Allahu. Dia asal dia daripada Allahu. Allah. La ilaha illa hu. Macam tu. Allahu la ilaha illa hu. Allahu la ilaha illa hu. Hu tu kembali kepada Allah lah. Hu dia. Jadi bila kita tarik, kata kita tarik dengan mulut, kita letak lidah atas tarik. Tarik. Allah. Hembus dengan ni hidung. Macam tu. Bila kita buat pergerakan, contoh kita buat, kita tarik. Tu. Ni pakai hidung. Boleh juga pakai hidung saja. Tarik. Macam tu. Yang kedua, biasanya hak ni kalau pakai hidung kita akan guna dalam keadaan amuk. Amuk ni maksud dia pace kita tu macam kita jogging tu, kita lari maraton. Macam tu. Dia pace yang agak stable. Tapi dia memerlukan dia ni, maksud dia high juga intensity tapi dia stable. Kalau pace dia turun naik, itu kita akan pakai tarik nafas melalui hidung, tak ke bawah ni. Dan tekan lidah ke bawah, tarik nafas. Kita pakai ataupun bunyi dia nak dekat macam bunyi sin. Dia punya atau bunyi dia ya ke? Kita tanya apa? Tu. Kadang saya nak buat dia tak jadi, dia nak kena main baru dia ni. Saya tanya nafas guna hidung. Dia sama ada tu dia nak bunyi atau dia bunyi ush. Kalau ush ni biasanya kita gerak dia ni biasanya dia gerak dia padat lah. Tapi kalau ush dia kita nak main stamina. Biasa diguna dalam
dalam permainan sparring banyak lah. Kan sparring kan dia pakai ush, 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 ush. Lebih kurang macam tu. Bila kita buat gerakan ush, lihat lidah ke bawah, tarik nafas hidung, hembus ke mulut. Tapi dekat dalam minda kita, dalam jiwa kita, yang kita ingat adalah Allahu, 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 Allahu. Tarik nafas kita bunyi Allah, hembus nafas kita bunyi hu. Kalau panjang ni Allah, la ilaha illahu, Allah, la ilaha illahu. Tapi ilmu ni dia orang panggil ilmu bukanlah ilmu yang bertepatan dengan maksud dia dengan manhaj agama ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya lah. Maksud dia ada khilaf di antara para ulama. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Jadi terpulang, kita tak paksa untuk orang terima ilmu-ilmu macam ni. Siapa kata ilmu ni, kalau ada orang kata ilmu ni, saya tak boleh terima ilmu ni macam tak betul ya, tinggalkan. Kita tak ada masa nak berdebat dengan anda. Siapa yang kata ilmu ni boleh terima, amalkan, tak ada masalah. Dia Allahu tu, dia lebih kepada ilmu pemantul. Hu tu, kalimah hu tu adalah ilmu pemantul. Kalau lam alif itu ilmu bias. Ilmu bias, dia bias. Kalau hu dia pemantul. Bila orang tumbuk kita ni, dia akan rasa berat. Waktu tu kita masuk. Itu kalau izin Allah lah. Kalau Allah kata jadi, alhamdulillah. Kalau Allah kata tak jadi pun, alhamdulillah, tak ada masalah. Yang penting kita ingat Allah. Itu saja. Siapa yang tak terima, tinggalkan. Siapa yang boleh terima, boleh amalkan, tak ada masalah. Yang penting gerakkan nafas itu kita kena susun dengan baik lah. Dalam ni barulah kita jadi tak penat. Okey.